Hello dan Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Nas Garage. Dan hari ni merupakan update kali yang kedua untuk beta. Kali ketiga untuk beta. Version 4.9.1.3. Okay, kereta yang dua hilang tu kini kembali muncul sebagai maybe itu Land Cruiser and BMW i7, something like that. Okay, BMW i7. Kereta ni merupakan salah satu kereta yang seorang influencer tu pakai. Tak silap saya, Isa Isap. Kereta ni dia pakai. Okay, BMW i7. Kalau saya panggil BMW ni BMW katak lah, sebab rupa dia looks frog macam tu. Okay, ada Toyota Land Cruiser. Land Cruiser. Okay, BMW i7 tu dah pun saya bikin. Rim dia saya dah buat. Okay, dah bikin cantik lah. Macam tinggi sangat tapi tak apa, nanti dibikin. Okay, logo pun saya dah bikin. It looks nice lah. Okay, clean. Dia not bad. Tapi kereta ni mengikut data sebenarnya, kereta ni fully electric. Macam mana ada enjin? Ada pilihan enjin. Okay, this car is fully electric model. Okay. Tak tahulah. Jom kita pergi tengok ni yang Land Cruiser. Mencari kereta hilang. Oh ni, astagfirullahalazim. Wow. Asal macam Toyota Answer. Answer 2.0 GLS tu. Damn, tapi looks nice and clean. Okay, dia dah siap bagi rim. And harga dia RM1,655,000. Okay. Kita cuba beli. Download interior. Alright. Kita tengok barang-barang dia. Wow. Wish, diikut rim lah. Okay, apa kata kalau aku beli ni and aku tukar rim? Okay, contoh aku pakai rim ni and what if I... Oh, dia tak ikut rim yang... Okay, tak apa. Tak apa. Okay. Oh, okay. Ni macam looks nice. Alright. Wow. Ini dah macam boat, betul tak? Aku rasa ni okay lah. Look nice. Kita tengok belakang. Wow. Aku rasa maybe keep it stock. Keep it stock guys. Keep it stock. Sekejap. Salah. Oh, dia siap ada towing punya ni. Tapi tak apalah. Okay, dia ada event. Siap event. I think this is nice. Tak payah kot. The accessory looks tak berapa menarik. Oh. Lah, sampai kereta ni kecil macam ni dia punya roof box ke? Apa ni? Kenapa kecil sangat? Kau nak sumbat orang ke? Orang tak muat. Aku rasa ni kot. Okay. Dia adalah rupa kereta sikit kan. Terletak warna. Wow. Sekejap. Warna putih okey kot. So kalau kereta lama ni biasanya dia pakai rim kompang guys. So what if I keep the rim sekejap. Okay. Oh, alright. Kita besarkan tayar, lepas tu kita kecilkan dia punya. Wow. Mantap lah.
Okay, look nice. Apa cuba apa kata kalau kita cuba keluarkan sikit dia punya tak apa kot. Kita just tinggikan dia je lah. Okay, video kali ni tak panjang sebab saya review kereta je. Spoiler. Untuk kereta fully electric macam ni, nak pasang spoiler agak tak cantik lah, tak sembrono tak handsome lah. Okay, the better we keep it stock. Okay, spoiler dia kita tak panggil spoiler lah, kita panggil lead trunk lah. Okay, lead trunk. Ni apa beza depan dia? Oh, alright. Dia punya ni je lah. Dia punya barang dia punya aksesori kat bumper tu. Orang cakap apa? Body kit. Okay, body kit. Nampak lagi sedih dia punya bumper ni. So, biar stok je kot. Oh, yo! Kenapa ada lampu sebiji dekat sini ni? Takkanlah kereta macam ni pun masuk hutan. Aku rasa ni tak payah kot. Dia cuba ni. Wow. Roof box lah. Tak payah kot. Dia tak nampak okey lah. So, well, I keep stock like this. So, tak ada apa. Okay, sebelum ni episod 1, kalau korang nak tengok full review yang map revamp ni, kau boleh tengok dekat episod 1 saya dah buat. Ni episod 2 untuk yang 2 kereta hilang tu. So dah muncul, iaitu BMW i7 and Toyota Land Cruiser. Land Cruise ke Land Cruiser Mana-mana sama je kot maksud dia. So sampai di sini saja video kita pada kali ini. If korang baru dekat channel ni, please subscribe, turn on notification and share dekat member-member korang. Beritahu ada update baru supaya mereka beliau tidak ketinggalan zaman. So, terima kasih. Thanks for watching. Sawadikap. Kap pungkap kelab kap karepap. Cantik lah agak BM ni. Dia tak nampak terrible tapi wow. Dia menguja kan. Okay, bye guys. Siao.